Jika anda selalu diberikan rasa kesedihan, kesakitan, kesusahan, rasa penderitaan, rasa kemiskinan, anda kena tahu bahawasanya anda seorang yang bertuah, kerana bukan semua orang akan diuji dengan cabaran dan juga ujian. Jadi, anda kena sedar dalam hati, oh, aku sebenarnya seorang yang bertuah. Walaupun aku miskin, walaupun aku susah, aku ada banyak masalah, aku orang yang hebat. Sebab orang yang hebat sebenarnya yang diuji. Contoh yang kita tengok, pelajar-pelajar yang kemalangan bas UPSI. Ibu bapa dia memang betul-betul seorang yang kuat sebab dia diuji dengan kehilangan. Jadi kita nampak setiap perkara yang berlaku tu dia orang reda, dia orang terima ketentuan. Begitulah juga kita, jika kita diuji, kita kena tahu kita adalah orang yang bertuah, kita adalah orang yang hebat dan juga kita adalah orang yang terpilih. Jadi setiap orang akan harungi bermacam-macam ujian, cabaran dalam kehidupan masing-masing. Macam mana nak harungi itu, kitalah yang kena tentukan, yang kena kawal diri kita agar kita tak tergelincir pada landasan yang tak betul.